Harga runcit diesel kekal ringgit Malaysia 5.12 sen seliter di Semenanjung Malaysia, walaupun pasaran petroleum global terus bergolak. Kementerian Keuangan menjelaskan krisis Asia Barat masih mencetuskan ketidaktentuan dengan risiko konflik yang tinggi. Harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula diselaraskan mengikut formula Automatic Pricing Mechanism berdasarkan purata harga minggu terdahulu. Kerosakan kemudahan pengeluaran dan penapisan minyak di Asia Barat turut membelenggu bekalan global. Kerajaan Madani menyeru rakyat agar menggunakan bahan api secara berhemat demi memperkukuh kestabilan bekalan negara. Dengan harga petroleum kekal tinggi berbanding paras pra-konflik, langkah berjimat cermat menjadi semakin penting.